Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Sekarang kita bersiaran di SKRKT Bersiar. Kita menyaksikan suasana yang agak meriah di sini. Wah, apakah yang sedang berlaku di sekolah kita, Kina? Saya dimaklumkan pada hari ini SKRKT telah mengadakan perjumpaan bersama syarikat dan penulis buku Blim Books. Dari jauh mereka sanggup datang ke sini. Jom kita tengok apa aktiviti yang ada di sana. Kalau tak duduk bersedia, abang tidak akan pilih walaupun dia adalah orang pertama yang berdiri. Okey. Dan kawan, kami wartawan cilik SKRKT Bersiar ingin mengucapkan selamat datang kepada syarikat Blim Books ke sekolah kami. Terima kasih. Bolehkah kami mewawancara tuan dengan beberapa soalan? Okey, boleh. Silakan Ainul dan juga Akila. Soalan pertama, bolehkah tuan perkenalkan diri? Okey, nama saya ialah Muhammad Syazwan Zulkafli, tetapi menggunakan nama pena Manwan di dalam industri buku. Dan saya ini adalah merupakan seorang penulis dan juga pelukis komik bermula daripada tahun 2012 sehinggalah sekarang. Jadi telah menerbitkan lebih daripada 27 buah buku lah setakat ini. Pada tahun berapakah tuan mula menulis? Sebenarnya kalau ikutkan, saya mula menjadi pekarya sebagai seorang pelukis pada tahun 2012. Tetapi kemudian bekerja sebagai petugas pemasaran dan pada tahun 2015 baru berjinak menjadi seorang penulis. Jadi kalau nak ikutkan, menjadi seorang penulis secara rasminya adalah 10 tahun yang lepas, tahun 2015 lah. Itulah penulisan pertama dengan novel pertama, iaitu Lagi-Lagi Kerja Sekolah. Bagaimana tuan mendapat ilham untuk menceburi bidang penulisan? Okey, ilham dia adalah datang daripada pengasas kepada syarikat Blim Books sendiri, iaitu Kak Ain Maisarah, di mana Ain Maisarah ini adalah seorang yang telah menjadi seorang jutawan dengan hanya menulis buku, dan ketika itulah abang terinspirasi untuk menjadi seperti dia, dan kerana dia jugalah abang masuk ke dalam syarikat Blim untuk belajar daripada dia. Dan alhamdulillah juga abang sedang mengikuti jejak langkah dia lah. Dan Ain Maisarah adalah merupakan abang punya inspirasi, dan sekaligus daripada situ juga abang kumpul pengalaman, kumpul belajar daripada sedikit-sedikit masuk kelas, dan itu juga lah yang membentuk abang menjadi seorang penulis. Apakah jenis buku yang Okey, kalau saya ni dia ada pelbagai jenis buku lah. Tetapi kebiasaannya semua buku yang saya buat ni dia adalah mesra pelajar sekolah. Antaranya adalah komik, kalau komik yang berjudul Lawak Sekolah, dan juga ada komik yang berjudul Keluarga Baru Aichan tentang Aichan mengenal Islam, dan juga kita ada banyak tapi saya sendiri banyak ke arah horror lah, horror dan misteri. Tetapi dia lebih ke arah horror misteri yang tentang mendidik para pelajar. Contohnya pasal budak yang tak cukup waktu di sekolah, orang yang kena ganggu tunggu di sekolah. Jadi kita buat begitu supaya orang-orang yang selalu bunuh orang ni, orang yang tak cukup waktu sekolah ni, bila dia baca cerita seram, dia akan serap tinggi dulu. Dia akan serap salah tahap waktu sekolah. Jadi itu adalah salah satu inisiatif lah. Jadi itulah sedikit karya yang saya lakukan. soalan terakhir? Okey. Apakah harapan tuan, apa harapan tuan terhadap pembaca melalui penulisan tuan? Okey, harapannya adalah supaya serba sedikit ada pembaca yang bila dia baca karya-karya itu, dia akan rasa terinspirasi, sama ada terinspirasi untuk menjadi seorang penulis ataupun terinspirasi untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Sebab setiap karya itu mempunyai nilai-nilai yang berbeza, dan semoga dia dapat menyentuh hati seseorang dan mungkin dapat menyelamatkan seseorang. Mungkin ada orang yang dalam keadaan yang sedang risau, seorang kena marah, rasa down, bila baca buku cerita yang kelakar, Lawak Sekolah ke, dia akan rasa ceria dan dapat menaikkan semangat dia. So itulah harapan supaya dapat menyentuh hati para pelajar dan menjadi orang yang lebih baik juga.